Assalamualaikum, bersama saya Ayuni dari Sugih Wang Construction. Hari ini kita berada di tapak pembinaan yang baru lagi. Alhamdulillah, tambah lagi projek pembinaan rumah kita yang berada di kawasan Sedenak Kulai. Okey, untuk tapak pembinaan yang ini kita bina untuk rumah sewa 2 unit. Okey, untuk setiap per unit rumah berkeluasan 573 square feet. Okey, untuk total keluasan 2 unit rumah ni 1146 square feet. Okey, untuk setiap per unit rumah kita mempunyai 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Kalau kita tengok dekat belakang sekarang, progres kita adalah membuat bilik lantai. Nak tengok dia punya keluasan tapak? Jom kita tengok. Mesti anda tertanya-tanya kenapa semakin ramai yang bina rumah untuk disewakan. Okey, sebabnya untuk pembinaan rumah ni dia punya nilai aset akan makin tinggi, bukan makin menurun. So untuk anda yang nak jana pendapatan untuk jangka masa yang panjang, okey, salah satunya yang sesuai adalah bina rumah. Okey, dah alang-alang ada tanah dekat kampung, terbiar, terbengkalai, semak samun, tak tahu nak buat apa. Lebih baik jana pendapatan dengan bina rumah. Okey, sebab setiap bulan okey boleh disewakan, okey dapat income masuk, ataupun homestay, room stay. Okey, so setiap bulan boleh dapat income macam anda bekerja. Tapi rumah yang buat kerja, anda duduk rumah sahaja, okey, dan income masuk. So macam mana? Okey. So untuk anda yang masih tercari-cari kontraktor, tak tahu nak cari kontraktor mana, bolehlah cari Sugih Wang Construction. Dan jangan lupa nantikan kita punya next video. Bye bye. Assalamualaikum.